radar ni, syarikat Thales ni yang buat radar ni, syarikat Perancis. Kalau ingat Thales, ingat kapal selam. Ni company yang kena mengena kapal selam tu lah ni. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Anda pengurusi majlis YDP PAS kawasan Pasir Gudang, Al-Fadhil Abdul Aziz Abdullah, yang dikasihi Ayahanda Ustaz Abdullah Husin. Ustaz Dolah ni dah, saya ingat dah dekat 2 tahun, setahun lebih dah kan, saya duk ulang ke Johor ini. Ustaz Dolah lah yang bantu untuk susun program hampir setiap malam di Johor ini. Kanda saya Peguam Rafiq, teman-teman ahli jawatan kuasa pelbagai peringkat PAS dan parti-parti yang lain, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Apa khabar saudara? Apa khabar saudara? Dia senang memerintah negara bernama Malaysia ni, kan? Perdana Menteri sampai ke bawah kerja menipu aja. Ni kita tahu ni kerja menipu, kan? Tapi tanya rakyat apa khabar, baik lagi. Saya bersama dengan mereka berlawan ni Ustaz, kan, daripada zaman Barisan Alternatif kita main, kan. Antara benda yang kita lawan ialah kononnya kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun. Tuan-tuan percayalah, jika tumbang UMNO dan Barisan Nasional ini, kita akan bebas berhimpun, rakyat bebas bersuara. Betul atau tidak? Saya lah cakap benda tu hari tu. Sebab saya percaya dia cakap. Tapi hari ni nak buat ceramah berapa kerat sangat Ustaz, kan? Tengok bawah punya ramai polis. Tak faham betul saya. Saudari yang saya hormati sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, semuanya. Hari ni kita dalam keadaan sangat-sangat huara. Tanpa perang, negara ni nak diambil tanah di orang ni kerana berperang. Paling tidak pun Besut tu dapat dekat Terengganu, kalah Laga Ayam. Ada tragedinya, ada peristiwanya. Malaysia baru saja bagi 5,207 hektar tanah kepada Indonesia. Tak ada apa-apa pun. Laga Ayam, bukan kata perang, Laga Ayam pun tak ada. Kok kita dengar Anwar Ibrahim dengan Presiden Indonesia ni? Prabowo, kan? Kalah Laga Ayam Anwar Ibrahim, dapat dia 5,000. Ada ya? Oh, kalah Laga Ayam Anwar Ibrahim, kan? Ni bukan kata perang, Laga Ayam pun tak ada. Saja-saja je kita bagi. Dan bila diminta penjelasan dalam Parlimen Malaysia, dia terus marah. Kita bukan tanya tanah omak, tanah pusaka omak dia. Kalau tanah pusaka keluarga dia, bolehlah dia marah. Suka hati saya lah, saya nak bagi kat siapa? Bolehlah marah, kan? Ini tanah berdaulat. Saudara, tanah ini ada tuannya. Bumi Malaysia ini ada rajanya. Sudahkah dibawa berbincang dalam Majlis Raja-Raja Melayu? Tak bawa. Jadi saya pun tak faham. Saya nak ulas panjang sebab tak ready lagi nak kena tangkap panjang. Saya ulas Ambalat. Ingat Ambalat? Jokowi datang sini dengan Anwar Ibrahim, gunting-gunting, tanda tangan. Dan saya kata, ini 3 tahun lepas. Saya kata, Ambalat antara isi perundingan. Ambalat ni blok minyak, saudara.
memang nak dibagi untuk dibangunkan secara bersama dengan Indonesia. Oh, tak puas hati, tahan saya tepi jalan, lock up saya 3-4 hari. Tapi hakikatnya tahun lepas, ketika lawatan Perdana Menteri ke Indonesia, apa kenyataan media? Oh, kita akan mempercepatkan persetujuan kita, mempercepatkan pelaksanaan sesuai dengan persetujuan Malaysia Indonesia untuk membangunkan secara bersama ambalan. Saudari yang saya hormati sekalian, negara ni habis ditipu macam tu saja. Kadang-kadang saya pun pelik bila diterangkan oleh pakar-pakar, pakar ekonomi terang, pakar kedaulatan, bekas-bekas panglima-panglima besar menerangkan, itu datang ramai ke pejabat Dr. Mahathir, terang berkenaan dengan perjanjian yang kita panggil perjanjian ART, ART. Tapi bagi saya tak payah panggil perjanjian ART, perjanjian apa. Ini perjanjian Amerika, perjanjian Trump Anwar menggadai kedaulatan negara. Apa maksud saya? Maksud saya, saudara, daripada segi ekonomi, daripada segi pertanian, sampailah isu kedaulatan, kita hancur. Seperti kita, tanah ni tanah ibunda kita dilacurkan kepada Amerika. Bila kita fikir pasal apa boleh macam ni, pasal apa boleh macam ni, tiba-tiba muncul cerita. Cerita apa? Cerita, saudara kena faham, baru ni bocor. Satu orang, dia ni memang bapa kepada segala kepala bapa ayam. Saya pun tak tahu, ini syaitan, saudara, syaitan. Kan? Dia ambil, culik budak-budak muda satu dunia, bawa pergi satu pulau, jadikan pelacur. Malah dalam cerita tu ada pula yang mengandung, dipaksa bersalin awal dan dimakan janinnya. Ni. Dan saudara, dalam keadaan itu, mula terdedah. Dia ditangkap dulu. Makna bekas-bekas yang didera apa semua ni berpakat, akhirnya buat kes, saman dia. Semua orang takut dia punya kekayaan ni, kita pun tak faham kan. Saman dia. Bila saman kat mahkamah, buat kes jenayah, akhirnya dia didapati dan dia dihantar ke penjara. Malangnya, beberapa hari dalam penjara, dia dijumpai mati. Mati dalam penjara. Nama dia ni Epstein, mati dalam penjara. Kan? Tapi saudara tahu tak, lepas dia mati dalam penjara, ada orang mula curi, mula tertanya-tanya. Dia mati dalam penjara ke, ataupun bila dah kantoi, ada pemimpin-pemimpin besar cuba bunuh dia untuk menutup cerita. Lepas tu satu-satu terbuka, saudara. Raja Arab pun jadi pelanggan dia. Keluar gambar dengan budak-budak. Bukan tu saja. Putera Edward keluar gambar dengan budak bawah umur. Tak puas hati, dia orang selongkar email dia. Kan? Mula disebut macam-macam. Rupa, saudara, ini baruah betul-betul dajjal ni, saya tak faham kelas macam mana. Dia boleh mempermainkan kain kiswah tahu. Kain tutup Kaabah tu, kan? Kerana dia dah pegang Raja Arab, dia dah pegang semua, kain Kaabah tu boleh dijadikan cenderamata di rumah dia. Kain Kaabah kita ni, kan, dapat bawa air zam-zam balik pun QE dah. Dia kain Kaabah, sebesar-besar kain Kaabah tu, jadi cenderamata kepada dia. Kenapa? Sebab dia tarik pemimpin-pemimpin di sebuah pulau, dia letak kamera. Setiap sudut pulau tu ada kamera. Disajikanlah budak-budak bawah umur, macam-macam perkara. Kan? Lelaki, perempuan, macam-macam. Akhirnya, dia rakam, dia ugut. Itulah rahsia dia. Berpuluh-puluh tahun tidak boleh disentuh. Raja Arab, Raja Eropah, pemimpin besar, Donald Trump pun ada.
Gambar Donald Trump, ding. Ada juga. Habis semua. Tapi Donald Trump steady. Dia tak nafi. Dia mengaku, ya Dan, tu dulu. Donald Trump dia mengaku. Kan? Dia pegang. Jadi saya kata, adakah ini cara Amerika pegang pemimpin-pemimpin besar yang suruh sign apa je semua boleh sign. Sekali 3-4 hari lepas terdedah lah. Banyak email dedah ni. Terdedah email. Email apa? Ada email dia berbalas-balas sama ke kawan dia. Dia tulis apa? Noah Ibrahim tu ke kawan saya. Dalam email dia, saudara, dia bagi tahu apa? Noah Ibrahim tu dia kenal. Tahu dia cara nak megang Noah Ibrahim ni. Saudari yang saya hormati, saya tak tuduh lah. Dan kita berdoa supaya email tu palsu, Ustaz. Tapi dah semua orang dah mengaku dah sekarang. King Edward pun tak boleh cakap apa. Keluar gambar semua. Kita doa janganlah sampai keluar gambar pula. Tak tahu macam mana kita nak letak muka kan. Betul baru betul. Kita pergi luar negara, orang tanya, from Malaysia? No, Uganda. Malu kan. Hadis seseri yang saya hormati sekalian, itu bab ugutan. Kadang kita pelik, kenapa lombong minyak yang dipertahankan sorah. Kan? Apa namanya ni? Ambalan. Sempadan sorah. Kan? Dia nak nafi apa? Terjerit-jerit nak nafi apa? Marah-marah kat orang kenapa? Marah ni saya teringat macam jam zaman jam apa? Jam Omega. Nama jam Omega apa San? Jam tu lah cara dia marah. Lepaskan tui. Kan? Macam tu lah. Kan? Jangan marah Noah Ibrahim. Sabar. Kan? Saya takut Anwar ni stres. Sebab Menteri Agama cakap stres boleh jadi. Saya risau. Jangan. Sabar. Saudari yang saya hormati sekalian. Jadi kerana itu, kita kena lawan. Kita kena rampas negara ini dan pulangkan balik kepada rakyat. Bukan saja-saja kita berkumpul dan cara nak lawan ni macam mana? Cara nak lawan ni kena bercakap. Kena terus bergerak. Sekarang ada media sosial, betul? Bohonglah tak ada. Emak saya, umur 70 lebih. Tiap-tiap bulan kadang-kadang masuk hospital. Kan? 84 umur mak saya. Tiap bulan masuk hospital pun ada Facebook. Kau acik tak ada Facebook, maklu komen sepanah kan. Jadi maknanya guna media sosial, guna semua benda ini terus bercakap. Jangan takut kan. Saudara cakap tak payah macam Cikgu Bat, cakap sikit-sikit yang ponteng-ponteng, yang motan-motan dia. Betul motan? Tahu ke tidak? Motan ni cakap orang kampung saya. Dalam bahasa Inggeris betul, important. Kalau orang ni 9 dia pendekkan jadi motan. Type yang motan-motan je, tak payah nak ulas-ulas. Yang fakta, yang data supaya dia boleh tersebar. Satu. Kedua, kan? Ikuti Facebook saya jemput semua. Siapa yang tak belum lagi ikut Facebook saya, Cikgu Bat. CHEGUBARD. 28 hari yang terakhir 70 juta view. Tak adalah banyak, tapi itulah angka dia kalau tengok professional dashboard dia, kan? Dan tugas saudara apa? Tugas saudara mesti share, tekan butang share, salin balik, sebar kat orang kampung supaya maklumat itu orang boleh faham segera. Masuk dalam isu tentera ni. Isu tentera ni, saudara, saya tak hero. Yang hero ialah 70 juta view tadi. Sebab mereka share, mereka sebar dan ia menjadi tekanan kepada semua orang. Akhirnya Azam Baki tertekan, Noah Ibrahim tertekan, polis tertekan, semua tertekan. Sebab bila rakyat bercakap,